Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kita nak study sedikit painting daripada konsep art game Black Myth Wukong, satu game yang terkenal. Jadi kat sini saya ada 3 layer saya letak. Satu uh, layer line art, satu lagi layer black and white, and then satu lagi red layer color. Jadi sebenarnya proses dia adalah kita buat line art dulu, kita masukkan black and white color, and then last sekali kita masukkan warna lah ya. Jadi kat sini kita nak study practice rendering sahaja dulu. Kita pertama sekali kita buat layer baru dekat bawah line art. Okay, paint layer 1. Kita ambil brush. Okay, mungkin kat sini saya ambil brush bristle to flat rough. Okay, flat rough. Dan kita ambil lah warna kelabu apa kita test dulu. Okay, warna tu kita test dulu. Okay, kita besarkan sikit. Okay, so sebenarnya bila kita buat painting ni, sebenarnya semacam kita nak blend dua value lah yang terang kepada gelap contohnya saya ambil warna putih ni, saya taruh sini, and then saya pick colour, saya taruh sini. So katakanlah saya ada warna kelabu ni, kemudian warna hitam macam ni. Saya nak ada transition antara kelabu hitam ni pada kelabu terang ni. Jadi apa saya buat, saya ambil warna hitam ni, saya overlap dekat sini sikit-sikit So ambil colour tengah-tengah ni, jangan ambil kiri, ambil kanan ambil tengah ni, kita overlap lagi. So sampai kita dapat value yang inter value antara dua value lah So kat sini saya overlap lagi, saya ambil colour. Sini saya overlap, saya ambil colour. Jadi dia ada transition daripada satu value ke value lain yang lagi smooth Itu cara kita nak render. Okay, so first sekali apa yang kita buat, saya ambil biasanya background warna ni, warna kelabu, kita letak dululah. Okay. Kadang-kadang kalau kita tekan ada brush tu, dia tak keluar banyak sebab itu pressure sensitivity. Jadi kalau tak banyak keluar color, you kena tengok kat setting. Kadang-kadang mungkin terlalu firm macam ni, dia punya pressure. Maksudnya kalau terlalu firm, saya tekan kuat-kuat pun tak keluar Jadi kalau tak keluar, kalau case macam tu, you kena reduce your pressure sensitivity punya firmness lah. Kalau saya buat macam ni je, sebab saya tekan tak kuat pun. So saya tekan sikit dah keluar warna. Okay, so kita letak dulu warna dulu, base color dia. Kenapa kita work dalam black and white? Sebab kita tak nak fikir warna dulu, kita nak fokus on value dulu shadow, highlight, color, base color, tengah dia kita nak tengok hitam putih, so kita nak tengok values atau color dia. Okay, so letaklah dulu kat sini Okay, so saya tak demo semua saya buat mungkin dekat dia punya bahagian atas ni je. Right, kemudian kita sekarang ni kita study. Okay, kita tap, tekan control, cari tengok dia punya value dia So kalau tengok kat sini, ini terang jadi kita letaklah warna yang terang kat situ, kat sini kat sini kat sini. So kat sini yang critical ni, nak tengok dekat mana cahaya tu dia touch kat bahagian permukaan warna kat sini dia terang Mungkin dekat dia punya apa, dekat dia punya gigi-gigi ni Okay. So kalau nak buat detail, kita kecilkan size dia, kita buat detail ini warna dia betul-betul putih Okay, so tapi nanti kita buat layer satu lagi atas dia, kita akan overlap line art ni line art ni nanti kita akan overlap dan dia akan putus. So kat sini saya akan paint dulu value yang tak terlalu terang sangat. Paint je macam tu. Alright, so kat sini kalau you perasan, dia agak gelap gelap
tambahkan yang gelap lah. Makin sini gelap sikit. Gelap. Okay. So, kat sini gelap. Tiba tak terlalu terang ni. Okay. So mungkin terang dia macam ni. Yang bahagian bawah ni dia gelap. Nampak tak? Dia gelap. Kan? Bahagian dia ni. So kat sini gelap dia. Okay, sini terang. Okay, jadi kat sini kalau you perasan belakang dia ni hitam kan? Jadi background ni. Jadi saya buat apa? Saya buat layer baru bawah dia. Saya warnakan hitam juga. Brush besar. Saya warnakan juga hitam. Kurang macam gaya dia lah. Okay. Tak boleh. Tak boleh. Alright. Okay. Saya sambung balik dekat pen layer 1 ni. Dekat base color ni. Saya nak make sure warna dia tu ikut lighting yang reference kita ni. Okay, kat sini ambil warna ni. So kalau you rasa terlalu complicated benda ni sebab nak kena ikut form dia kan, practice dulu yang belah kiri ni macam mana nak blend kat sini, pada sini, dan ini lama-lama dia jadi terang kan. Gunakan eye drop punya tu, practice dulu yang tu. Okay, so letak sini. Okay, kita hampir siap dia punya base dulu dia perasan kat sini macam terang lah dia letak terang dia punya kat sini kan, dia gelap dia tutup kat sini. Dia macam kita sculpt dia rasa dia punya tangan tu okay, so saya letak sini. Ini sebenarnya dia tu kan ulu dia kan, warnakan dulu. Kita boleh tambah ikut je flow kan. So kalau start je just tengok yang belah kanan ni mana yang tak betul, tambah ni kan terlalu terang kan, kita letak sikit gelap. So sekarang ni kita dah puas lebih kurang lah sekarang ni apa yang saya nak buat, saya nak buat detailing dia lah. Maksudnya kita nak buat detailing overlap dekat dia punya line art tu. Diorang dia tak nak buang line art dia tak buat overlap lah. Tapi kalau dalam case ni dia akan paint atas line art tu maksudnya tak nampak langsung lah. So kat situ lagi detail lah you kena buat. Tapi kalau dah buat macam ni pun dah ok sebenarnya. Tapi saya demo lah kita buat satu layer atas line art. Okay, and then kita buat detailing lah. Okay, jadi apa yang saya buat, yang ini saya bawa dulu ke sini dan nampak. Okay. Saya nak fokus kat punya muka tu kan. Okay, ini kita delete dulu. Delete. Fokus kat dia punya muka tu. Okay, make sure you paint over atas line art tu painting. Kecilkan size dia, brush ni. Kalau perhatikan nak tengok yang hidung ni kan. Kita nak yang hidung ni. So saya ambil warna putih ni. Letak. Nampak tak dia dah. Dan so saya ambil warna gelap sikit. Saya letak sikit. Putih ni kan. Saya letak. Ini gelap. Saya letak. So dia akan jadi cantik lah. Ambil warna ni kan. Yang ni tak apa jelas sangat sebab saiz dia terlalu kecil
demo saja boleh lah. Sebab sini dia tak terlalu hitam dia buat jadi putih kan. Jadi putih lah ini. So dia slowly dia build up mana yang dia nak jadi ni dia tak nak. So nampak sikit-sikit line art tu dah hilang. Dia cuba cutting lah. Sikit hilang. Nampak tak? Okay, so tu cara rambut ni kan. Ni kan ada line art dia. So apa yang dia buat, dia letaklah warna-warna yang terang tu kan. Macam ni kan. Letak warna terang ni, yang putih ni. Ada yang terang, ada yang gelap, betul gelap Kalau dia nak buat halus macam terpeluar ni, dia kecilkanlah size brush. Size brush dia tu dia kecilkan. Dia buat detail kan macam ni kan. Dia detail. Gigi dia. Okay, so detailing ni dia takes time lah kan. So lama-lama nanti dia build up. You build up, you paint over atas ni kan. Paint over. Buat dulu shape dia. Jangan buat selai-selai dulu. Buat dulu shape dia tu, baru letak yang putih-putih ni kan. Letak. Okay. Baru letak. Okay. So before, after, nampak dia overlap dekat line art tu. Jadi dia nampaklah kurang lah nampak dia punya painting tu Okay, so kat sini kalau saya dapati, saya just merge je lah. Merge. Okay, kita off dulu black and white reference. Sekarang kita nak save dululah. Okay, kita nak masukkan warna pula. Okay, macam nak masukkan warna? Nak masukkan warna, kita buat layer baru atas dia. Set mode dia to color ataupun overlay. Color ataupun overlay. Kita try dulu color. Okay, so katakanlah saya ambil warna ni nampak tak dia warna kan. So bila kita buat macam ni, kita lagi senang lah nak ubah warna kan. Kalau overlay pun boleh, tapi dia lain sikit lah. Dari sini, jadi macam tak terlalu saturated pun boleh. So kat sini ada biru-biru kan. Letaklah biru-biru kat mana yang you rasa nak letak kan. Macam ni, macam dia ambil kurang warna kuning kan Ini kan merah. Letak lah. Alright. Ni kan biru kan. Letak yang biru-biru sini. So ni tak habis lagi kan. So lepas tu dia merge and then dia render lagi lah sampai habis. So yang makan masa sebenarnya nak render tu dia render contoh macam ni kan. Dia render lagi lah. Bikin kan. Render lah pelan-pelan. Ikut shape dia macam ni kan. Okay, so saya mungkin nak tunjuk macam ni dia buat yang bahagian ni. Bahagian janggut dia ni. Okay. Okay, kita bagi masa sikit untuk saya demo macam mana nak draw sedikit detail lah. Okay, so ke sini saya kasihkan brush dia. Okay, nampak tak ni brush yang kecil ni kita buat detailing lah. Buat ni kan. So, kalau tengok dia punya lidah dia tu pun kan ada warna lain kan.
yang gigi. Kat sini lah kita buat detailing dia. Painting. Jadi kalau nak buat detailing ni, take time juga lah kan. So ni dah kita render. Okay. Boleh nampak lah kan. So ni saya build up, saya paint over atas line art dia. Jadi line art tu dah lama dia dah hilang tau. Ni kan. Okay. So mungkin satu lagi contoh rambut dia ni. Rambut dia ni. So rambut ni kalau boleh avoid paint satu-satu, selai-selai. Selai tu last sekali. You buat ikut volume. Ikut shades. Contoh macam ni shade dia kan. Ini shade dia. Ini shade dia. Ikut shades. Ni mungkin shade dia macam ni, gelap sikit. Gelap kat belakang kan. Gelap ada yang ikutlah kat mana posisi rambut dia. So ini macam ni. Dah siap benda tu, baru yang detailing kita buat. Kita buat macam ni contoh saya ambil warna putih lah, paling putih. Contoh macam ni. Baru letak detailing dia. Detailing ni datang kemudian. Yang penting kita define dulu dia punya shape dengan form. Ni memang betul-betul saya buat part ni. Okey, tak apa. Part pun okey juga. Okay, tengok telinga dia pun ada yang warna merah macam ni kan. Ni sebenarnya ambient occlusion. Okay. Right. So kadang-kadang bila kita paint tu tak perlu ikut sebiji lah line art tu kita ada kebebasan untuk improvise mana yang kita rasa perlu So demi sikit kita tengok dagu dia ni kan, dia hilangkan ni hilang. Dia buat macam ada ni kan. Alright. Okay. Okay tak? Ni baru berapa minit dalam 15 minit yang itulah kan, 20 minit. Kita dah dapat dah lebih kurang macam tu. Kalau kita spend lagi banyak masa, dia akan lagi detail lah. Okay. So saya harap you all boleh cuba. Next kita akan buat lagi karakter lain yang lagi simple. Next punya tutorial. Dan kemudian kita akan fokus macam mana nak pin untuk environment pula Okay. So saya harap tutorial ni membantu. Dan yang penting anda semua praktis lah sabar. InsyaAllah dia lama-lama kita slowly ikut kita praktis, kita akan dapat skill tu. Jadi selamat mencuba. Saya akan share file ni, satu file yang kosong, satu lagi file yang dah siap macam ni lah. Okay, untuk semua cuba. Okay, terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum.